Masa tu saya gaduh dengan Encik Rizal, sekarang ni PPD Selatan. Saya bersekolah di SK Wellesley, kemudian ke SMK Westland, kemudian buat Form 6 dan masuk ke IPG kampus Pulau Pinang yang dulunya dikenali sebagai Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang, M4P. Pengalaman terbaik saya tak boleh lupa, iaitu semasa menjadi penolong kanan co-curriculum. Saya memenangi anugerah pentadbir terbaik co-curriculum peringkat negeri dan seterusnya dicalonkan ke peringkat kebangsaan dan mendapat tempat kedua. Bila pergi ke Teluk Bahang pula, sekolah berwatak KRS, kami gubal sendiri. Masa tu saya gaduh dengan Encik Rizal, sekarang ni PPD Selatan. Minta maaf Rizal, dan saya kata kalau tak boleh kami gubal sendiri modul untuk sekolah berwatak KRS, baik tarik balik. Alhamdulillah di atas bimbingan dan juga pandangan Encik Rizal, kami berjayalah membawa anak-anak kita, dan markah co-curriculum SMK Teluk Bahang pun telah meningkat dengan mendadak sekali. Sebenarnya anak-anak kita memang berkebolehan, cuma kita sebagai guru dalam aspek co-curriculum perlu berkorban. Kajian saya dalam first degree mini thesis saya adalah co-curriculum membentuk sasya, akhlak. Pada ketika itu akhlak. Very true. Di Teluk Bahang sendiri, Daniel, murid tingkatan 4 apabila saya menjadi pengetua di situ, alhamdulillah sekarang ni menjadi pengurusi gabungan pelajar Melayu Semenanjung Pulau Pinang. Ini adalah pembentukan akhlak yang kita buat. Sasya itu cukup penting. Adab dulu, baru ilmu. YB Faldina selalu sebut. Cabaran ada, tetapi always remember, begin with the end in mind. Dalam kita anjurkan pelbagai program dan ni, cabaran dia memang banyak. Satu, kita kehilangan family kita selama kita menjawat jawatan. Ini cabaran tau. Oleh kerana bila kita balik nanti, Allah, then you feel betapa we miss them. Cabaran dalam melaksanakan tugas sukses oleh kerana tim itu mantap di JPN dan juga di PPD dan juga di sekolah. Maka kebanyakan PKCO, PKHEM dan juga pegawai PPD ni, penolong PPD ni memang hebat dalam menguruskan cabaran-cabaran. Cabaran itu tak terus kepada JPN. Mereka selesaikan all the issues because they are the best. Kita sebagai guru dalam aspek co-curriculum perlu berkorban.
cabaran ada, tetapi always remember begin with the end in mind. Sasya itu cukup penting. Adab dulu, baru ilmu. To say a person is successful, dia mesti kena ada spiritual quotient, hubungan hablum minan nas, hablum minallah. Baik, terima kasih kepada panel pemilihan pencalonan anugerah co-curriculum. Saya memang mengucap terima kasih banyak, dan khas kepada Tuan Haji Muhammad Ziauddin, saat pengarah pendidikan, dan saya ucap terima kasih kepada tim yang hadir ke rumah saya di balik pulau untuk membuat rakaman tanpa saya duga, dan minta maaf banyak oleh kerana saya tak dapat hadir untuk menerima anugerah ini pada inilah. Kemarin barulah saya bertolak ke umrah, iaitu bertolak pada 27 hari bulan Januari, dan insya-Allah saya akan kembali pada 8 hari bulan Februari. Dan sehingga itu sentiasa doa kepada saya sekeluarga untuk permudahkan urusan dan beroleh umrah mabrur dan mabrurah untuk isteri dan anak saya. Terima kasih.